Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zira, saya pula Hana. Kami dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Wilayah Persekutuan. Hari ini kami nak tunjuk cara buat bunga jasa cikgu, teknik baru yang cantik dan senang. Wah, banyaknya bahan-bahan yang kita ada. Boleh ke jadi bunga ni? Nampak macam susah je. Tak susah pun. Mel nak tunjuk cara mula. Tapi sebelum Aunty tunjuk cara, apa bahan-bahan yang ada kat atas meja ni? Kita ada bunga ros. Kita ada pita pelilik. Kita ada ribbon. Kita ada lampu. Kita ada daun. Kita ada bunga kecil. Kita ada RM1. Kita ada RM10. Kita ada kertas pembalut. Kita ada kad. Kita ada gabus. Okey, jom buat. Okey, Ana buat RM1, Aunty buat RM10. Okey. Mula-mula lipat duit kepada 2, selepas itu lipat bujunya. Selepas itu, gabung kesemua duit menjadi kelopak bunga. Cara kedua, duit dilipat serong dan diseletipkan. Gabung kesemua duit menjadi kelopak bunga seperti ini. Untuk menjadikan kelopak lebih cantik, gunakan lidi untuk gulung ke belakang. Setelah menjadi kelopak bunga, letakkan lidi yang telah dicantumkan dengan bunga kecil di tengah-tengah. Setelah kita membuat beberapa kuntung bunga, kita akan gabungkannya menjadikan sejambak bunga yang cantik.